Kes rumah pempengaruh dipecah masuk dan kerugian hampir setengah juta. Dalam laporan yang disiarkan MG Flash pada 16 November, terdapat kesilapan visual pada berita bertajuk Rumah Pempengaruh Dipecah Masuk Rugi Hampir Setengah Juta. Dalam laporan itu, visual yang dipaparkan adalah pempengaruh Nadiatul Syahira yang menggunakan nama Nanad Official pada media sosialnya. Sebaliknya, kejadian pecah masuk berlaku di rumah pempengaruh Nanad Baby. Kesilapan pada visual terbabit disebabkan nama hampir sama antara Nanad dan Nanad Baby. Kesilapan itu memberi kesan kepada Nadiatul Syahira, terutamanya tempat beliau bertugas di sebuah agensi kerajaan. MG Flash dan Malaysia Gazette memohon maaf atas kesilapan visual yang dipaparkan pada laporan berkenaan yang menimbulkan kesulitan kepada Nadiatul Syahira. MG Flash semalam melaporkan rumah pempengaruh Nanad Baby dipecah masuk dan mengalami kerugian hampir setengah juta ringgit. Memetik M-Star, jelas Nanad Baby penyamun berkenaan tidak menyelongkan rumahnya, sebaliknya seolah-olah tahu kedudukan barang berharga di dalam kediaman itu.